Memandangkan sekarang ni bulan Ramadan, korang tengah puasa, aku nak bagi korang choice. Korang nak satu lemang ke dua lemang? Selamat datang ke channel TM Motor World HQ. Hari ni kita ada dua motor special, jentera sport touring di era masa lampau. Ni kita ada sebiji Yamaha FZ1000 tahun 2011. Dan ini kita ada sebiji Kawasaki Ninja 1000 SX tahun 2012. Jom kita start dengan FZ1000 ni. FZ ni, dia punya body kita dah totally refresh balik, cat dia dah macam baru, hitam berkilau. Korang tengok fender depan pun dah cat balik, semua tepi kita dah cat balik, memang cun lah, cantik. Exhaust kita ada aftermarket exhaust slip on. Body slider pun ada dua-dua belah. Selain daripada tu, motor ni pun ada handlebar razor. So tinggi sikit, selesa bawa jauh-jauh. Selain daripada tu, kebanyakannya boleh katakan standard jugalah. Motor ni, even though tahun 2011, dia ada feature motor modern saja yang ada. Motor superbike modern ada. Tapi motor mampu milik ni, motor lama ni ada juga, iaitu winglet. Kau ingat superbike tahun baru dia ada, motor ni pun ada winglet, mat. Siap dia punya side mirror pun boleh potong angin. Lepas tu motor ni pun ada juga benda special lagi. Motor lain sprocket ada 2 biji, 1, 2. Tetapi motor ni ada 3 sprocket, mat. Kau tengok. Okey, jom kita belanja bunyi inline 4. Motor ni dah warm up tau, jangan risau. Seperti korang dengar, motor ni even though engine dia memang sama dengan R1, tetapi material lain. Dia sama dengan R1 sebelum cross clean. So, untuk expectation performance tu memang adalah, nak bawa jauh-jauh, nak bawa 18 pun memang confirm boleh sampai lah. Okay, motor ni mileage dia 69,700 dengan harga 21,800. So kalau korang minat dengan motor FZ1000 ni, boleh PM salesman kami. Jom tengok motor lagi satu. Okay, next kita ada sebiji Ninja 1000 SX tahun 2012. Motor ni didatangkan dengan banyak aksesori, cat pun cun lagi. Aftermarket barang memang bersepah lah motor ni. Dia punya aksesori kecil-kecil, ada body slider, frame slider, engine guard kiri kanan ada complete, exhaust aftermarket, tayar depan belakang Michelin Pilot Road 6. Tapi kalau nak lagi sedap, korang kena tukar lah tayarnya. Selain daripada tu, dekat depan ni paling special, windshield Puig original, tinted sikit saja. So tak adalah silau sangat bila bawa. Motor ni pun ada gear shift indicator dan juga ada batang handlebar aftermarket. So yang ni lebih panjang, kalau korang nak adjust sampai terbang pun boleh lah, tak ada hal. Motor ni pun ada side mirror aftermarket kiri kanan, color blue punya, kurang silau. Motor ni pun ada benda lain yang special. Yang ni kena on dulu sikit lah. Kena on dulu. Korang dengar, dia punya horn dah tukar horn kereta, mat. Korang nak marah-marah, nak road rage, horn orang, terkejut dia orang. Okey, jom kita belanja bunyi. Motor ni pun dah warm up. Okey, Ninja 1000 SX ni dia punya mileage 49,200. Tapi give or take lah 49,000 lah senang kata. Harganya 27,800 saja. Kalau korang nak bertukar selera kepada sport touring atau upgrade motor daripada sport touring yang CC lebih kecil, boleh saja PM salesman kami ataupun pergi ke website kami dan tekan butang WhatsApp di bawah. So apa-apa pun, cari motor, beli motor, jual motor dengan kami di TM Motor World.